Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Persen Hakim yang arif lagi saksama dalam menilai, penjaga masa yang setia mengatur detik, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Hadirin sekalian, berdirinya saya pada hari ini bukan sekadar menyusun kata, tetapi mengangkat sebuah hakikat yang tidak boleh disangkal. Guru Bitara, Nadi Negara. Guru bukan hanya penyampai ilmu, malah pembina tamadun. Jika negara ini diibaratkan sebuah jasad, maka gurulah jantung yang tidak pernah berhenti mengepam ilmu, nilai dan jati diri ke seluruh nadi masyarakat. Namun demikian, dalam arus globalisasi yang kian mencabar, masihkah peranan guru kekal utuh sebagai nadi negara atau semakin terhimpit oleh cabaran semasa? Hadirin sekalian, izinkan saya menghuraikan 3 hujah utama. Isi pertama, guru sebagai pemacu reformasi pendidikan negara. Hadirin sekalian, pendidikan negara kini sedang melalui anjangan paradigma yang signifikan. Pelbagai dasar dan plan transformasi diperkenalkan bagi melahirkan generasi berdaya saing dan berfikiran global. Namun, hakikatnya, sebagaimana dasar yang digubal, kejayaannya tak bergantung kepada guru sebagai pelaksana di medan sebenar, iaitu bilik darjah. Sebagai contoh, penekanan terhadap pendidikan teknikal dan vokasional TVET semakin diperkasa bagi memenuhi keperluan tenaga mahir negara. Dalam konteks ini, guru memainkan peranan penting dalam membimbing murid mengenal potensi diri serta membentuk persepsi bahawa kejayaan bukan hanya terletak pada luaran akademik semata-mata. Jelaslah bahawa guru bukan sahaja pelaksana dasar, tetapi penggerak utama reformasi pendidikan negara. Isi kedua, guru mendepani cabaran pendidikan masa kini. Hadirin sekalian, di sebalik kemuliaan profesion ini, guru berhadapan dengan pelbagai cabaran yang kian kompleks. Antaranya, termasuklah kemerosotan minat murid terhadap bidang STEM yang boleh menjejaskan pembangunan modal insan berkemahiran tinggi pada masa hadapan. Selain itu, isu beban tugas dan kekurangan turut memberi tekanan yang signifikan kepada sistem pendidikan. Tambahan pula, jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar serta perubahan pilihan masyarakat terhadap sistem pendidikan alternatif menjadi cabaran yang perlu ditangani dengan bijaksana. Namun begitu, dalam serba kekangan ini, guru tetap teguh berdiri, mendiri tanpa jemu, membimbing tanpa mengenal lelah. Bukankah ini membuktikan bahawa guru adalah wira sebenar di sebalik tabir kejayaan negara? Isi ketiga, guru membina generasi masa depan yang holistik. Hadirin sekalian, dalam era digital yang dipacu oleh teknologi dan kecerdasan buatan, peran guru semakin mencabar dan signifikan. Guru hari ini bukan sekadar penyampai maklumat, tetapi pembimbing yang membentuk pemikiran kritis, nilai murni dan kepribadian unggul dalam diri murid. Sebagai contoh, guru kini mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran bagi memastikan pembelajaran lebih interaktif dan relevan dengan dunia semasa. Pada masa yang sama, mereka juga berperanan mendidik murid agar tidak hanyut dalam arus digital yang tanpa sempadan. Natijahnya, guru bukan sahaja melahirkan pelajar yang cemerlang akademik, tetapi insan yang seimbang dari segi intelek, emosi dan sahsia. Hadirin dan dihormati, sebagai menggulung bicara dapatlah dirumuskan bahawa guru sememangnya nadi negara yang tak ternilai harganya. Guru adalah pemacu perubahan, pendepan cabaran dan pembina masa hadapan. Tanpa guru, pincanglah pendidikan. Tanpa pendidikan, suramlah masa hadapan negara. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mengangkat martabat guru kerana di tangan mereka lah terletaknya harapan bangsa dan kelangsungan negara. Sekian, terima kasih.